Apakah hukum melukis gambar makhluk hidup? Ulama berselisih dalam masalah melukis gambar makhluk bernyawa. Maksud makhluk bernyawa ni gambar manusia, gambar haiwan. Adapun makhluk yang tidak bernyawa dibenarkan, faham tak? Iaitu seperti pokok, kan dia makhluk juga tapi apa yang tidak bernyawa. Gambar pokok tak ada masalah lah. Gambar pokok, gambar laut, gambar gunung, gambar matahari, gambar bulan, gambar planet, gambar makhluk Allah. Gambar air terjun, gambar patah, tak masuk. Yang masuk dalam khilaf ulama ini makhluk bernyawa, lukis haiwan, lukis manusia, lukis malaikat, lukis ni benda-benda yang bernyawa. Okey? Yang pertama, ijma' ulama, jika kita melukis perkara yang digunakan untuk perbuatan syirik, dia lukis berhala-berhala, haram, tak ada khilaf. Yang kedua, dia melukis perkara yang dilarang lihat, iaitu perempuan, aurat dan sebagainya, itu haram, ijma' ulama. Adapun melukis gambar orang, gambar orang yang bukan untuk disembah, gambar orang, gambar Perdana Menteri, gambar raja dan sebagainya, maka jumhur ulama mengatakan haram. Haram saja lukis lagu tu. Mana tu? Maknanya siap satu orang yang sekira-kira ditiupkan roh, dia hidup. Yang khilaf ini bila terpotong, kepala saja, kat dada saja, yang sekira-kira kalau diberikan roh tak hidup orang lagu tu, maka berlaku khilaf ulama. Okey. Kemudian pula, adakah semuanya haram? Ketika perlu dibolehkan. Contoh perlu, lukis gambar orang untuk pembelajaran, untuk pemberitahuan. Contoh pembelajaran di universiti, kalau kita masuk kelas medik, banyak gambar-gambar dalam lab, dalam makmal belajar. Ni jantung ni orang ni begini, dia begini, dia begini. Faham tak lagi? Untuk pelajaran. Kalau dia pasti pun ada. Dia lukis gambar A, ayam. Kan dia nak suruh budak tu kenal ayam. A, dia buat gambar ayam ni lukis. Nampak? B, beruk. Dah lukis supaya tu budak tu seperti B, contoh beruk. C, cicak, dia lukis cicak. J, JKK. Contoh dia tu. Lebih tak lah, ini JPKK lah. Faham lagi? Contoh. Jadi ada ulama yang mengatakan boleh kerana pembelajaran. Di antaranya Syekh Idris Al-Marbawi sebut pada mukadimah Qamus Marbawi. Melukis kerana dalam bab mengajar dibenarkan syarak. Itu pandangan ulama. Melukis gambar orang untuk pemberitahuan. Contoh dilukis gambar orang duduk gini, pegang skop, kayak dengan tepi jalan, mana orang sedang bekerja. Dia lukis gambar trafik buat gitu, ada tepi jalan. Kalau buh trafik jadi banyak ni bayar bertahan. Dia lukis gambar gitu. Itu semua tu ada ulama membenarkan.